Halo teman-teman, saya berada di Kampung Meludam. Nak membeli payak, lorong payak. Kampung Meludam. Dari payak, ada banyak payak. Tengok sebelah sana, mungkin masih ada payak. Sebelah mana, dari depan sana ada payak. Dari payak itu sana. Ada payak teh? Ini tahu apa sih? Ya kah? Tuh banyak payak. Nah, payak semua tuh. Hai. Gitu payak teh? Hah? Lagi? Oh. Payak ada, ikan ada. Hah? YouTube. Oh, YouTube lah. Hah? Beli payak lo, ambil berapa kilo tu? 7. Ambil kilo, 7 kilo. Ambil 10 kilo. 70. Hah? 10 kilo 70? Boleh. Boleh. Sudah lo. Pilih. Pulang tu nangga lah TV. YouTube tangga lah TV. Mun tangga lah telefon kecil lah. Iya. Numpang nak dengan. Napa belah nunnya juga kah? Nyak mau. Ikan ada juga. Ikan ada, payak ada, macam-macam ikan ada. Ketam ada. Ketam ada. Macam ni mulai ikan banyak ya, jemur. Oleh ke masin. Kagong kira juga kah? Ya. Ya, payak campur dengan ikan. Tu ikan lumek. Banyak lumek ya. Lumek tu jual kah? 5 kilo. Boleh ambil sekilo. Pakai nak ke lawak bahari tu. Kedidik bahari tu. Lumek ambil sekilo. Jadilah. Masak asam. Didik dengan payak. Dah musim payak masa tu. Oh. Kami beli sedomba peti besar. Ada ais kah? Oh, dekat nun. Ada beli ya. Kami beli banyak ya. Setuang nak ya nak. Setuang oren peti ya. Pakai mula sesar. Banyak tu. Pagi tadi dari Sibo. Singgah ke rumah Mek Satu, terus ke Kuching. Ngantar anak pulang di Unimas. Dari Kuching, makai Samarahan. Makai ngecek peri Batang Lupa. Tu balik ke Sinun baru. Ke makai peri Krian ke lah. 7 ke 1. Lalu 7 ke Sibo. Bulat lah ni. Tu sungai Meludam tu kah? Hanya tu nama sungai Meludam. Nun Ulu. Oh. Kami masuk situ kenapa? Adik kami ada berbini situ juga. Laki dah nak di dekat ya? Suma. Abdul Hamid. Hamid lah ya? Hamid. Ya. Hamid debak kopi, tahu tak nak? Hanya lah ya. Laki dah. Laki dah. Pilihan mana?
Assalamualaikum. Selamat ngambil payak. Selamat milih payak. Malam tu Tanggala TV. Banyak ikan oleh kita. Oh bang, Assalamualaikum. Banyak oleh. Rezeki murah kan raya tu. Okey, Assalamualaikum. Rezeki murah kan raya tu. Di Kampung Meludam sekarang di Kampung Meludam kita beli ikan di Kampung Meludam. Ada payak. Kita dapat payak juga, ada 10 kilo payak, ikan lume ada dan macam-macam ikan lain. Ini Kampung Hulu Meludam. Kampung Hulu Meludam. Sini tu tek payak kah kami beli tek kah? Nyo Oh, sama lah tu. Nyimpan payak boleh. Anduri. Minta bagi kah kerin tek. Ya banyak ya payak tu, banyak lagi ni tu. Tu Kampung Hilir. Yang ini Kampung Hulu. Okey, saya nak simpan payak dulu Kenapa? Nunan duri kan? Nah, nya plastik dah. Kenyaguang saya kenyaguang. Masing-masing ngembau boleh. Duri payak debah tek dah. Halo teman-teman, selamat bersua kembali. Baru sampai di rumah. Kita seolah-olah membuat satu bulatan dari Saratok ke Seriaman, ke Lacau, ke Balaringin, Serian, Sembahan, Kuching. Lepas itu kita balik Kuching, Samarahan, Tambirat, Asajaya, Pendam, lepas itu Tebeluk, Sebuyau, Batang Lupa, Triso, ke Meludam, ke Sepinang, ke Beladin, Roban, Saratok lagi. Dari pukul 6 pagi sampai lagi pun pukul 6 lalu juga. Okey, ini kita dapat nanas MD2 dekat jambatan Samarahan. Tembikai. Tembikai dekat mana tadi ya? Mana saya dapat tembikai? Di Sampun. Ini tengok buah timun dari Sampun, masih basah tampuk dia. 4 biji RM3. Masih muda, masih segar. Di Sampun yang ini ikan masin orang jemur. Tengok masih basah-basah. Orang jemur dekat penjemur dia. Kita minta beli. Tengok berapa banyak ini. RM5 saja. Sangat-sangat baru. Masih merah-merah. Kalau goreng, cukup sedap ini. Di Meludam. Okey. Ada lagi yang ini kita dapat di Meludam. Tengok udang merah. Udang payak merah. Payak merah. Ini ada apa nama ini? Nuri. Ini nuri. Udang putih tu nuri dari Meludam. Payak merah dari Meludam. Banyak ini. Lebih 10 kilo ini. Baru dapat petang ini. Cukup fresh. Kepala masih bersambung. Masih panjang. Tengok. Cukup fresh. Dapat petang ini di Meludam. Meludam. Tu payak merah juga. Ini payak merah. Meludam. Ini di Jambatan Samarahan. King Amal. Tengok besar-besar ambal dia. Ambal dia besar-besar.
Tengok. Ambal dia. Besar-besar teman. Tengok. Ambal. Ini dapat hari ini di ikan lumek di Maludam. Lumek segar. Belum sampai di rumah. Masih dalam perahu. Masih dalam perahu tadi ya. Masih dalam bot. Ini bawang dari Balai Ringin. Belum sampai di rumah juga. Masih dalam bot tadi. Ada gambar dalam bot. Bawang. Dan yang ini spesial. Masih hidup tadi ya. Ikan seluai Balai Ringin. Ini kalau goreng rangup. Ada juga besar, ada juga kecil. Seluai Balai Ringin. Cukup fresh tadi ya. Masih hidup. Orang menangguk guna apa namanya tadi? Bukan sementik, letik apa nama itu tadi ya. Tangguk itu. Masih hidup, kita terus beli. Murah. Satu kong itu RM10 saja, banyak. Ini 2 kong 20. 2 kong 20, cukup bagus. Tengok. Masih berkilat-kilat sampai di rumah. Pagi tadi dia hidup, lepas tu kita bagi ais sampai di rumah masih berkilat. Ini dia lagi special. Tengok, ikan jelawat sungai. Ikan jelawat sungai jelawat sungai banyak ikan jelawat sungai, tengok special. Dia sedang gemuk. Jadi tak ada bau tanah, tak ada bau apa. Ini tadi ya, dapat saya terus letak dalam peti bagi ais. Tengok cukup cantik sampai di rumah. Ini lampam Jawa sungai juga. Ini semua dapat di sungai. Mana lagi ikan bantak? Ikan bantak. Ikan bantak, okey. Banyak ikan ini. Okey teman-teman. Okey, cukup spesial teman-teman. Banyak yang kita dapat hari ini ya. Tengok itu dia. Ini dia. Ini apa sebut bantak itu ya. Bantak Balai Ringin. Pendek sikit. Bantak Balai Ringin, pendek sikit. Okey, teman-teman. Terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Tengok udang merah, payah. Ini orang sebut duri, udang putih. Ini semua. Ini stok kita simpan dalam peti sejuk. Banyak ini teman-teman. Tak habis makan 2-3 kali. Ini cukup sedap kalau dipansuh. Buat kasam lagi sedap. Langsung tak ada bau kolam. Ini sungai Balai Ringin. Cantik ya. Okey, teman-teman. Terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari mula sehingga akhir. Okey, bye. Jumpa lagi.